Yang pertama mengenai larangan jual beli arak. Yang mana duka citanya kita lihat sampai ke hari ini kita lihat sebahagian kaum muslimin memang benar-benar terjebak. Dan sepatutnya keadaan ini tidak berlaku. Apabila kita melihat di kedai-kedai serba neka, kedai-kedai runcit, duka citanya ada di antara kedai-kedai ini yang menjual arak. Sedangkan juruwangnya adalah muslim. Yang secara pastinya dia terpaksa berdepan dengan pelanggan-pelanggan yang membeli arak tersebut. Sedangkan yang melakukan transaksi urusan jual beli itu siapa? Juruwang muslim itu. Maka dia terlibat atau tidak dalam jual beli itu? Terlibat secara jelas, tanpa syak. Sedangkan perkara ini dilarang oleh syariat Islam. Jadi nak kata bahawa saya kira sedar tak sedar seperti ada kurang kesedaran dalam perkara ini. Subhanallah. Mengapa perkara ini tidak dapat diatasi? Wallahualam. Saya kira kita semua, pihak-pihak berkenaan semua perlu cakna dan ambil tahu tentang perkara ini. Dan hendaklah kita selamatkan anak bangsa, saudara-saudara muslim. Jangan dibiarkan mereka terpaksa berdepan dengan situasi-situasi yang berat seperti ini. Saya kira bahawa masing-masing memberikan uzur keterpaksaan. Dan sejauh mana benar atau tidak itu urusan antara mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi yang pastinya perbuatan itu dilarang. Jelas dalam hadis dan riwayat Bukhari dan Muslim ini sesungguhnya Allah dan Rasulnya melarang jual beli arak, jual beli khamar, dan mereka benar-benar terjebak. Dan saya kira empunya kedainya kalau dia Muslim pun mereka akan menanggung dosa. Termasuklah mereka yang mengangkat barang-barang minuman-minuman arak tersebut. Mereka semua menanggung dosa. Nak mengatakan bahawa perkara ini besar dan serius, perlu diberi perhatian. Sepatutnya dalam minuman arak ini dia dibiarkan, diuruskan sepenuhnya oleh orang-orang bukan Islam. Kenapa orang Islam nak terlibat? Apa alasan? Perlu difikirkan mekanisme yang sesuai. Apakah dalam keadaan dunia canggih, moden ini semua kita tak dapat nak fikirkan jalan keluar mengatasi perkara ini?